Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aduh, baru sampai. Kali ni kita campsite. Kita camping dekat sini. Kita ikut GK Sumbat pula. 1 hingga 3 Mei. 1 hingga 3 Mei. Kita parking kat sini. Tempat belum cari lagi. Baru dah start. Okay, ni campsite dah. Rock Lemon. Kita ikut event Sumbat ni. Okey, jom. Kita pergi tengok tempat kat bawah. Pasal kat bawah. Pasal Bami kata yang kita mesti kat bawah. Okey, jom. Okey. Kita pacak kat sini. Senang. Kali ni kita main seorang. Kita pacak katnya. Plug point pun dekat. Agak lepas loading tu. Plug point dekat. Sini ada plug point. Tandas pun dekat itu. View. Sungai bawah. Jom tengok sungai. Jom tengok sungai dulu. Baru kita sambung pasang balik. Okey. Ni dah kena terjun lah. Dah kena terjun sekejap lagi. Panas. Kamu tahu ni sungai ni. Jom sambung. Mai seorang, kita pasang emok. Tidur atas emok. Siap. Siap kali ni. Kali ni kita buka ya. Buka aja sebab mai seorang, buka aja. Asal nak tidur kita naik atas. Asal tak nak tidur kita duduk kat bawah. Okey, jom. Ni lah setup ringkas-ringkas ya pasal main solo. Hari ni kita rasmi dapat baru. Agak malas sini. Santai atas emok. View. Tu pintu masuk. Ni tapak atas. Jadi kita duduk jauh dari orang sit. Bukan tak ada kawan, tapi dia lah. Duduk bawah. Ni jalan naik atas. Okey, jom kita pergi cari surau sekejap. Kita tak set up surau ke. Kita pergi cari surau sekejap tu. Tu yang wajib tu. Dah berpeluh. Boleh mandi. Rock Lemon. Luas surau. Ni surau kat campsite yang luas. Pergi banyak campsite, surau campsite ni lah surau paling besar. Rasmi dapur baru. Ada tempat pijak. Esok kita ambil video. Rasmi pun masak lepas nasi. Dapat nasi. Duduk tepi jalan. Ni jalan utama. Lampu pun tak ada pasang. Syek pergi Nyembang tak ada pasang lampu. Jadi kita balik tak nasi tu. Jom. Baru nak jumpa nasi. Tadi mai kan gabut sangat. Malas nak singgah. Jadi malam mau jumpa nasi. Jom makan lu. Nasi elok sardin ni malam ni. Macam ni ramai seorang. Kita masak apa yang ada ya. Meriah. Kemah ni meriah.
Ikut Timur apa ni? Timur Rock. Oh, dia gelap. Oh, malam pertama. Kita tengok apa yang ada. Malam pertama pelancaran. Countdown. Ready? Jarum. Dirasmikan Sumbak Jeneral Kemi 2026. Okey, dah rasmi. Dah rasmi untuk tahun 2026. Oh, sampai ujung. Ini ujung suasana malam. Yang ni, kawasan ni semua kemah. Semua kemah. Malam pertama. Oh, dapat letak badan. Dah tunai yang wajib. Rehat-rehat santai di bawah. Di bawah hemok. Gantung hemoknya kita dah ni. Ya, nampak. Sebelum kita naik tidur kat atas, kita layan santai kat bawah dulu. Tapi dengar suara-suara alam. Lama tak dengar. Duduk kat bawah ni tak cukup ramai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji je. Yang padat kat atas. Esok kita jalan-jalan kat atas. Tengok malam. Tak ada apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, hari yang kedua. Hari yang kedua tidur atas ni. Memang tak buka kipas. Semalam pukul 1. Pukul 1 kita naik. Memang tak buka kipas pun. Memang sejuk. Mungkin lama tak rasa camping. Ni dah bulan 5 baru merasa camping. Okey. Kita layan suasana view. View pagi. Layan suasana view pagi kat tapak campsite. Embun jatuh perlahan, pagi datang tanpa suara. Embun pagi di damai, sunyi menyapa. Angin lembut bawa rasa yang lama. Langkah perlahan di bumi yang basah, hati tenang, semua terasa indah. Cahaya mentari mula menjelma di celah daun, sinarnya manja. Burung bernyanyi, irama semula jadi mengubah jiwa yang letih ini. Di embun pagi ku temui diri, damai yang hilang
Kelabu nipis menari di sawah, sejuknya pagi memeluk mesra. Jauh dari hiruk dunia yang bising, di sini aku kembali asing. Tenang sendiri, biarkan waktu berlalu perlahan, ku nikmati tiap hembusan. Dalam diam ku bersyukur masih diberi rasa yang luhur. di embun pagi ku temui diri, damai yang hilang kembali lagi. Tak perlu kata, cukup rasa ini. Tenang bersama alam abadi. Sim gambar, sim gambar. Oh ni cuba. Lambat lah, duduk jauh lah. Ujung ke ujung ya? Nampak ni, siapa ambil? Dia dah lari ya. Ah, Jun. Sini sikit. Line lebih dah habis. Ha? Tembak ke sini sikit. Line habis dah. Dah habis? Line tu. Pagi ni ada skonikor sikit. Kita layan skonikor lagi. Tengok. Terima kasih. Ni kadang-kadang pagi bila nak buat sukan-sukan, dia nak datang bawa family, anak kecil lah. Jadi, daripada kau nak relax, jadi serabut. Penat. Pagi memang benda tu tak nampak. Tapi bila kau duk kemas dengan anak kecil apa ni, yang ni datang duk panggil, oh cepat. Macam kita lah tengok duk buat ni. Oh, serabut. Tu kena yang tak nak, yang tak terjun lagi. Kita jalan. Sebelum mandi, kita jalan ke ujung. Tengok apa yang ada di ujung. Kereta menarik ke ujung. Melawat sahabat-sahabat kat ujung pula. Oh, sini penuh. Dah atas macam VIP. 2 biji. Ni RTT macam kita. Buah tepen. Ni siapa tak kenal dia sangat.
Oh, Cik Mat. Cik Mat angkat tidur itu. Ni geng set-set delika. Fan delika. 3 biji kat atas. Ni sampai hujung. Tapak ni tandas sedikit. Sampai hujung. Padu ni. Dah tengah hari, jom. Jom kita pergi mandi sungai. Laju lah. Dah lumut. Tu tadi. Tak, dia daripada ni, dia pergi tengok dekat apa, rimbun apa tak tahu, campsite mana. Betul? Dia tengok pusing lah. Dia kata tengok temuruk pun penuh nak pergi sana. Oh, tak bagi tepi jambatan tu. Tepi jambatan tu macam tapak kosong kan. Tu. Kalau betul-betul nak mandi, bagi anak mandi tepi jambatan tu boleh. Cari nak. Tak tahulah dia ni nak cuba nasib ni kan, payah lah. Buku memang tak dapat lah. Cuba nasib memang tak ada lah. Sejuk ni. Kurang sejuk kan? Ada ikan. Ikan. Oh, tak badan lu. Pukul 2 petang kita tak badan lu. Sekejap lagi baru kita naik atas. Naik atas bakar kambing. Baru lepas mandi sungai. Kali ni lepak atas hemok. Siang boleh lepak atas hemok. Sambil tu view sungai. Oh. Besar dapat yang ni. Ni tempat paling sejuk, teduh, tak panas. Pasal tu ada kanopi kelapa sawit dan kelapa sawit kat atas. Oh, padu spotlight. 2 biji depan, 4 biji atas. Ni kita sahabat kita ni. Usah. Oh, ni kawasan kemah. Kawasan kemah waktu petang. Nak tengok ceria, mai waktu malam. Malam kita ambil. Tengok kawasan yang dekor-dekor kemah ni. Oh. Yang tidur atas bumbung kereta semua atas dengan bawah.
menu malam ni. Kambing bakar. Menu malam ni kita. Bakar balik tak sini dah penuh kan. Oh, malam kedua. Malam kedua hujan turun. Kali ni hujan turun petang. Dekat maghrib tadi baru hujan turun. Jadi kita duduk layan bawah hemok. Bawah ni saja. Hemok pun dah basah. Baru tarik tali. Jadi kita layan bawah hemok. Ayah hujan. Boleh nak tidur awal lah ni. Okey, jom mandi. Terus pergi tengok cabutan betuah. Mana tahu kok ada rezeki. Ada rezeki betuah ikut event ni. Okey, jom. Malam kedua, malam ni memang sejuk lah. Confirm sejuk. Semua pakai duduk bawah kemah masing-masing. Memandangkan hujan. Basah tempat kita bawah tu. Jadi laluan air, kita pergi tunai dengan yang wajib. Kita pergi tunai yang wajib dekat surau. Jangan risau. Surau ni besar. Surau besar, kita pergi tunai yang wajib dekat surau. Jom. Jom kita tengok siapa yang dah betuah. Cabutan betuah malam ni. Tu dia. Kita tengok siapa yang betuah malam ni. Kita nak beli dapat awning 360. Awning 360. Kita tak nak awning, kita nak shower tent pun jadi lah. Cukup lah. Shower tent. Jom kita tengok. Tak tahu hadiah cabutan betuah tak nampak. Tapi dengan ada yang grand, nanti kita tengok siapa yang betuah. Malam ni tema rock. Jadi kita tak pakai ikut tema. Boleh semua pakai ikut tema. Bagus lagi gini. Memang terbaik. Bila kita nak jumpa kalau Semua menunggu untuk cabutan betuah. bawa pukat dengan buku lagi. Kita kena masuk ni dulu. Itu kereta ni. Kerana korang semua steady. Yeah. Okey, saya nak ucap setinggi-tinggi ribuan terima kasih kepada semua di atas sokongan korang semua terhadap Sungai. Okey, tanpa korang semua mungkin tahun depan tak ada. Okey bang, saya nak tanya satu bang. Sumbat tu apa mana dia? Sumbat. Sumbat. Ramai yang tanya saya sumbat tu apa? Sebenarnya sumbat ni maksud dia serabu. Oh, siapa? Jadi bila kau serabu, kau pergi camping. Kau tak payah ambil benda-benda terlarang, tak payah. Kau pergi camping. Kau tak serabu. Kau balik serabu, pergi camping. Sebab apa balik Singapura tu? Sebab apa? Mana kalau siapa yang join untuk tahun ni memang dia beruntung lah. Sebab tahun depan dia tak akan dapat lagi. Macam baju general camping apa semua tak akan dapat lagi. Okey, tapi untuk tahun depan kita akan ada berlainan daripada biasa. Dan kita tak akan panggil dia tu general camping. Dan cabutan tua tetap jalan seperti biasa dan kambing tetap ada. Tak apalah, tangan sikit kawan-kawan. Abang-abang, bati-bati, dato-dato, nenek-nenek. Apa yang boleh tangan? Terima kasih. Awal kali ni. Kali ni Abang Cemak kita ambil awal. Patah dah let go tu. Dengan markah 352 jatuh kepada Abang Wei dan Kak Wati. Tanya Abang Wei. Tanya Abang Wei. Okey, kalau nak tengok kemah dia dekat situ yang kalau beli-beli tu. Dah habis dah, buka. Dia robot lah. Allah, baru nak tengok bang. Saya ucap padamu. Rambut tanganku hampir layu. Saya rasa macam sama lah bilang lah bang. Okey lah bang. Mantap, sedap. Ambil apa? Kalau ada muzik lagi sedap. Okey, tadi abang. Okey. Alhamdulillah rezeki malam ni. Cabutan betuah rezeki malam ni. Jom kita tengok. Kita tengok apa yang kita dapat.
Rezeki tak salah alamat. Jom kita tengok. Okey, jadilah kemah tent juga. Mengharapkan sewa tent, dapat tent. Alhamdulillah, rezeki. Boleh dah ni. Agak-agak nak pasang kemah boleh. Dia macam flash sheet. Flash sheet dia ada tiang, dia ada kemah apa semua. Oh. Alhamdulillah, rezeki tak salah alamat. Okey, malam yang kedua. Harap suasana sejuk. Okey, jom. Malam ni kita tidur awal sikit. Malam ni tak ada sembang-sembang, kita tidur awal sikit. Besok pasal nak gerak balik. Okey, kita jumpa pagi esok. Okey, alhamdulillah hari yang kedua di Rock Lemon. Inilah ke atas. Bila kemah besar, ATT besar datang seorang. Oh. Mula boleh pusing-pusing semua. Okey, apa-apa kita jumpa pagi esok. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini hari ketiga. Hari ketiga memang puas hati tidur di sini. Tidur di sini memang puas hati sejuk. Memang sejuk. Kipas pun kita buka kejap lepas tu kita tutup. Semalam kita nak tidur awal sikit. Kita layan suasana pagi hari ketiga sebelum kita kemas-kemas balik. Lagi kering ATT, set awning semua dah kering, kita simpan-simpan bila gerak balik lah. Okey, kita layan suasana pagi. Suasana pagi hari ketiga di Rock Lemon. Semua kat tidur. Wah. Terserah, bagi semangat sikit. Okey. Luar biasa. Terima kasih. Support. Lepas ni pergi camping lagi. Okey. Okey. Support channel Hilux Merah. The best. Padu ni nampak ni. Oh. Ni Navara. Ni mana? Navara? Navara. Navara Oreng. Tunggu kemunculan Navara Oreng. Okey, jom. Sebelum balik kita masak apa yang ada dulu, habiskan. Jadi Maggi dah. Kalau tak makan Maggi, jadi kita buat Maggi dulu ni. Oh siap. Oh siap Maggi Maggi telur mata, telur 2 biji. Cukup. Sambil tengok geng-geng lain dah kemas. Okey, ni nak balik ni 9 dah kemas. Boy nak pada orang pada kemas. Kita yang santai-santai tu. Simpan dapur tu. Oh, balik lah. Keberangkatan pulang. Okey, jumpa lagi tahun depan. InsyaAllah ada rezeki jodoh panjang, kita jumpa lagi tahun depan. Okey. Abang kan? Apa ni orang nak? Ni tol. Mana skuter tu? Ada dalam. Oh, Sibuk pak. dia timbangkan saja. Ini jahat depa ni nampak. Ini Pagi dah keluar.
Boleh. Terima kasih. Okey, pack to pack boleh lepas. Back to back lepas. Pack to pack lepas. Kalau back Okey bang, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Cuba belum lagi. Okey bang. belum tahan. Oh, stiker baru. Pack to pack lepas. Pack to pack okey. Stiker. Okey bang. Okey. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Kayu ada siapa yang tua. Okey, terima kasih. Okey. Aduh. Potong boleh. Ada ni. Bayar tu RM1. Oh, sebelum lepas. Kita bayar tol. Bayar tu. Tengok aku bila ni. Agung. Oh, RM9 boleh. RM9. Okey, boleh lepas ni. Ni boleh lepas lah. RM9. Boleh lepas lah. RM9 boleh. Ada lagi? Ada yang Johor tak lepas. Sebelum balik. Kita jaga pintu, kita balik last. Sudi mengambil roleman dan minta maaf segala kekurangan yang ada sebab proses belajar. So apa pun harap you all Punya happy campsite roleman. datang dan balik semua hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Kami dah buka tu. Kita jaga pintu, kita balik last. Nanti ada rumah bagi tahu. Okey. Kena siarap. Okey. Selamat. Okey, sah 4x4. Okey. Okey, selamat jalan. Hati-hati. Wow. Oh. Ini juara. Oh, ni smart. Okey. Okey. Terima kasih Oh, banyak. itu apa? Terima kasih dapat. Terima kasih highlight merah. Alhamdulillah. Oh, highlight merah. Subscribe ya. Ini kita punya idola Hai, jangan. InsyaAllah. Mana ni kita punya. Yang ni dah ambil tadi. Okey. Okey, fasa pertama dah habis. Tinggal fasa kedua. Fasa pertama macam biasa. Kita tutup yang atas dulu. Kita tutup RTT. Dan kita tutup Oning. Ya. Okey, habis fasa yang kedua. Fasa yang pertama. Jom. Fasa yang kedua pula. Habis semua dah. Dah habis lah. Okey, Azhar pun dah tutup habis. Boat pun dah tutup. Ni Mesilah kena bagi loh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Siap semua. Okey. Kawasan pun dah safe. Macam biasa, sebelum gerak kita akan pusing satu highlight merah. Tentukan kawasan dah bersih apa semua. Okey semua. Alhamdulillah selesai. 3 hari 2 malam di Rock Lemon. Okey, jom. Okey, video camping kali ni habis kat ni. Camping di Rock Lemon. Habis dekat sini. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Hilang Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Hilang Merah. Channel yang tak seberapa. Okey, jumpa tengok. InsyaAllah. Lepas ni kita ke Bukit Fraser ke mana. Janji kita kena hantar hilang kita siap loh. Okey, apa-apa pun jumpa lagi di next video. Okey, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.